Kalau kena saman, sebab kereta rally dia sebenarnya dia bila dia berada di atas jalan, dia mengikut undang-undang jalan raya. So kalau dia speeding dia kena saman, dia boleh dikenakan penalty. Kalau kali pertama, kalau dia ada satu buku kita panggil supplement regulation supplement regulation daripada NCR, National Competition Regulation, dia ada supplement pula. So supplement tu kalau dia kata kat dalam tu kalau you kena saman sekali, you kena penalty, memang you kena lah. Dia bergantung kepada regulation yang ada. Dia tak nak menyebabkan orang ni habis berlumba, dia berlumba pula atas jalan. Dia tak nak macam tu. So rally ni bang biasanya dia punya total kilometer berapa bang? Okey, dia bergantung. Kalau rally sprint tu biasanya total distance dia dalam kurang daripada 200. Dia ada dalam FIA regulation dia kurang daripada berapa you boleh jadi full rally. Ada sampai kalau rally Johor tu total kilometer dia boleh jadi dalam 300 kilometer. Macam tu lah.